Assalamualaikum, peminat bola sepak. Selamat datang ke Liga M Update. Jadual perlawanan, suku akhir kedua Piala Malaysia 2025-2026 akan bermula Sabtu ini, 14 Februari 2026, dijangka penuh drama, gol dan emosi. Jangan lupa langgan saluran ini dan aktifkan loceng notifikasi untuk update terpantas Liga Malaysia. Berikut jadual perlawanan Piala Malaysia 2025-2026 suku akhir kedua, tarikh 14 hingga 25 Februari 2026. Pada Sabtu, 14 Februari 2026, perlawanan antara Kuching City lawan DPM FC dengan agregat 3-1, perlawanan berlangsung di Stadium Negeri, sepak mula jam 8 suku malam, live di Astro Arena Bola 2, Astro Go, dan Suka TV. Kemudian diikuti oleh perlawanan antara Selangor FC lawan Negeri Sembilan dengan agregat 1-0, perlawanan berlangsung di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, sepak mula jam 9 malam, live di Astro Arena Bola, Astro Go, dan Suka TV. Kemudian pada Ahad, 15 Februari 2026, perlawanan antara KL City FC lawan Terengganu FC dengan agregat 1-1, perlawanan berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, sepak mula jam 5 petang, live di Astro Arena Bola, Astro Go, Suka TV, OKTV, Sukan RTM, dan RTM Click. Kemudian pada Rabu, 25 Februari 2026, perlawanan antara Melaka FC lawan JDT FC di Stadium Hang Jebat, sepak mula jam 10 malam, live di Astro Arena Bola, Astro Go, Suka TV, OKTV, Sukan RTM, dan RTM Click. Jadi itulah dia, jadual perlawanan Piala Malaysia, suku akhir kedua, tarikh 14 hingga 25 Februari 2026. Segala yang anda perlu tahu tentang Piala Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya, geng.